Hello, what's up guys? So, untuk video kali ni kita tak ada buat challenge, tapi kita akan buat reaction. Bukan reaction clips, bukan reaction trailer, tapi kita akan buat reaction dekat satu fandom ni. What? Fans movie apa? Fans movie Minecraft. Aku tak tahulah, movie Minecraft ni bukan setakat movie yang meletup dekat panggung wayang, tapi mewujudkan pelbagai ragam ataupun reaksi orang bila menonton movie Minecraft ni dekat panggung wayang. So full review untuk movie Minecraft ni aku dah keluarkan dekat apps TikTok. Korang boleh search Borak Daniel dan korang boleh cari Minecraft movie. Aku dah buat full review dekat situ. Okay, video-video yang aku dapat ni daripada Instagram, dan semua ni setahu aku penonton-penonton daripada luar negara, wayang luar negara. Setakat ni tak ada lagi dekat dalam Malaysia. So korang yang tonton ni, jangan cuba tiru aksi ni ya. Dekat panggung wayang kita kena jaga adab kita bila tonton ataupun bila menonton wayang. Sebab dekat situ bukan wayang tu kita seorang je, kena fikir orang lain, kena fikir pekerja dekat situ. Memang ada diorang tu pekerja, tapi cuba bayangkan cleaner, takkan korang nak banyakkan benda-benda yang kotor kat toilet tu, betul tak? So jaga adab korang, okay? So ingat apa? Jaga adab. Ingat apa? Jaga adab. Ingat apa? Jaga adab. Yes. Yang viral ni sebenarnya adalah sebab tu ada orang bawa ayam. Aku ada satu video ni aku dah tengok, dia bawa ayam, Mat. Tak apa, kita try tengok dulu. Minecraft movie best theater reaction. Okay, movie baru nak mula, kau tengok dah ada orang tepuk tangan. Aku kat Malaysia kenapa tak macam ni ya? Holy man, Rio gila. Like wow. First we mine, then we craft. Let's Minecraft. What? We just opened the portal to a totally new dimension. The Nether. Macam hampir setiap scene dia orang tepuk tangan, Mat. Who are you? Oh, serious. Ni lah Chicken Jackie like so viral. Okay, hampir setiap scene dia orang tepuk tangan, Mat. Avengers Endgame pun tak sampai macam ni, Mat. Tapi dekat Malaysia aku tengok itu tak ada pun orang tepuk tangan, tak ada. So ni macam, tapi yang ni untuk video ni aku nampak positif fans. Dia tak ada baling, dia tak ada mengganggu orang lain, dia just tepuk tangan macam wow. Just itu normal. Dan bagi aku benda tu tak salah kot kan. Tak adalah mengganggu orang. Kita tak adalah macam wow macam memeli ke apa ke sampai orang terganggu, tak ada. Aku nampak macam ni macam positive reaction. Bro pull out his setup. Uish, siap bawa laptop, Mat. Bawa laptop, Mat. Bawa laptop. Pergi mana? Pergi wayang. Masuk wayang. Bro training for the chicken jockey. Holy man. Ayam siap terbang lagi, Mat. Why was I the only one who react? Inilah jadi bila kau berdiri seorang-seorang kat panggung wayang tu. Dia buat Minecraft lava chicken. Chicken. Okay. Chicken jockey. Oi, bawa ayam. Ada aku cakap. Dia bawa ayam, Mat. Oi, gila, Mat. Ayam betul. Like
semua orang dekat teater tu like memang sambut benda lah ni, ke ada parents yang like, ya contoh kan, kita nak buat macam tu, lepas tu ada audience ataupun penonton yang bukan dalam kalangan member korang, like mesti dia orang macam marah tu lah kan. Ini desak dokong lagi Mat. Memang unexpected. Okay, ni chicken jockey moments. Tengok chicken jockey juga. Like tengok dia tengok orang depan tadi, dia tuang popcorn dekat kepala member dia. Member lompat Mat. Member lompat ke panggung wayang Mat, dekat skrin tu. Set dah macam air. Set. You will have to leave if you keep doing this. Ni staff daripada sinema tu, dia suruh berhenti daripada buat benda-benda gitu. Kalau tak, kau berambus, dia kata gitu. I'm not getting a refund. Tak dapat refund lagi. Watch the movie. Why are you throwing food and screaming? If you do it again, you're going to leave. We're going to stop the movie and everyone's got to leave. No refund. No refund. Enough already. Be mature and watch the movie, please. Come on. I say man, you say craft. Get out! Chicken jockey. Gila. Aku rasa kalau aku buat ni terus kena ban kat wayang tu Mat. Okay, kau nampak kan macam mana fan-fan kat luar negara tu. Tapi kita jangan ikut, okay. Cerita ni sebenarnya banyak nostalgia. That's why movie ni memang tak perfect Mat. Banyak benda yang kurang. Kalau daripada segi plot semua, Avengers Endgame lagi best. Tapi yang buat dia orang jadi macam ni sebab filem ni memang kaya dengan nostalgia. So korang jangan lupa like dan juga subscribe. Untuk minggu depan aku ada benda something special. Bukan minggu depan, untuk next video aku ada something special. So jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe. So bye.